Alright guys, Ageria daripada GCR Motor guys. Hari ini kita nak review Ducati Monster 795 siap dengan exhaust Teminonic Carbon. Alright, tahun motor 2012 kita nak offer dengan harga jualan 18,500 siap potong nama cash. So dengan korang boleh dapat Ducati Monster dengan harga hanya 18,500. Alright, kalau buat loan kredit minimum deposit kosong, bulanan 300 lebih selama 7 tahun. Kalau nak credit card, limit credit card kalau cukup boleh bayar guna credit card. Lepas tu kita installment dengan bank up to 7 tahun. Up to 5 tahun EPP. Zero interest. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Kalau nak jual motor, kena trade motor pun boleh PM kita. Penghantaran seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Boleh tolong uruskan, boleh tolong advisekan. Alright. So motor dah siap servis. Jom kita tengok apa yang siap dengan motor. Alright. So ada balancer CNC, handle grip CNC, reverse performance adjustable, cap pun dah CNC punya. Alright, so side mirror Soko lah, design winglet design standard semua. Upside down fork, Brembo caliper, double disc brake depan. Alright, pakai Brembo punya brake. Kemudian pakai size 120 60 17. Okay, pakai Michelin punya pedestrian. Alright, lepas tu kemudian kita boleh tengok dia punya frame ni yang dia punya signature untuk Monster lah. Alright, ini wrapping, logo yang 69 ini wrapping. Lepas tu exhaust Teminonic Carbon. Dengan 795 ni pakai double arm lah. Saiz tayar belakang 160 60 17. Kaliper punya Brembo kaliper juga. Okey, single seat cover. Kalau nak bawa orang, buka cover ni dalam tu seat boleh bawa orang. Okey. Handlebar pun Rizoma punya. Handlebar pun Rizoma. Mileage 55,000. Okay, kita start bagi korang dengar. Alright guys, kalau korang berminat dengan Ducati Monster ni, boleh PM kita. Kita bagi best price dekat korang. Alright, kalau minat, Roger kita. See you next video. Bye bye.